orang yang nak jadi suami ataupun isteri kita, dia sepatutnya lebih banyak memudahkan dari menyusahkan. Kalau nak tahu kita sedang bercinta ataupun sedang bersama dengan orang yang tepat sebelum berkahwin, bukan pada perasaan berdebar-debar ataupun butterfly in your stomach sahaja tau. Bukan, salah. Tapi pada berapa besar dan berapa banyak rasa selamat setiap kali kita berfikir tentang dia ataupun berada di samping dia. Kerana rasa ingin berjumpa, rasa ingin melihat, rasa ingin bertemu sahaja sebenarnya tak cukup. Rasa terhadap orang yang menyayangi kita, it is totally a different story. Maka sebelum berkahwin, cuba fikir balik. Berapa banyak dalam masa sebulan yang orang tu buat kita rasa terlalu marah, terlalu stres, terlalu rasa kehidupan ni macam tak bermakna. Maka dia bukan orang yang betul. Kerana kalau dia nak jadi pasangan kita, sepatutnya dia tidak menambahkan stres. Tapi orang yang nak jadi suami ataupun isteri kita, dia sepatutnya lebih banyak memudahkan dari menyusahkan. Terma ketenangan itu besar dan luas dalam kita nak memilih jodoh. Lagi tenang, lagi kita rasa selamat dengan seseorang, maka kita sedang menghampiri jawapan yang benar untuk pemilihan bakal pasangan.